Siapa yang masih mengamalkan 30 hari 30 kali save resepi tapi tak buat-buat? Hari ini ada lagi 2 resepi ayam menggunakan air fryer yang hampa wajib save tapi tak wajib buat. First, hampa perlukan ayam bahagian dry mat dengan bahagian sayap. Satu portion ni dalam 12 ketui. Lepas tu masukkan 2 sudu paste tom yum, apa-apa brand pun boleh. Masukkan juga 1 sudu sos ikan, 1 sudu madu, 4 ulas bawang putih yang dah cincang, 1 batang serai yang dah dihiris, sehelai daun limau purut and 1 sudu minyak masak. Lepas tu gaul bagi semua bahan-bahan tadi sebati bagi ayam tu dapat bersembang dengan sos ikan, tom yum, segala macam tu lah. And last sekali barulah hampa masukkan 3 sudu yogurt. Simpan dalam ziplock and boleh perap dalam 30 minit. Settle untuk ayam tom yum. Next, kita akan buat perapan ayam yang pernah viral tahun lepas, which is ayam QP. Start motor, pergi kedai cari roasted sesame dressing QP ni and tuang setengah botol. Nampak banyak kan? Actually untuk 12 ketui ayam ni okey je, just nice. Lepas tu masukkan 3 sudu sos tiram. Aku ni kan kalau masuk guna sos tiram macam tengah berperang je. Susah betul nak keluar. Masukkan 1 sudu kecil black pepper and last kali ini bahan rahsia. Kalau ada boleh letak, kalau tak ada buat cara tak ada tau. Hampa kena masukkan 1 sudu chili oil. Dia punya minyak-minyak tu masukkan sekali. Sedap tau bila masuk chili oil ni. Sama juga macam ayam tom yum tadi, simpan and perap dalam 30 minit. Ataupun nak simpan frozen, tak nak masak hari ni, nak buat siap-siap masak untuk minggu depan, bulan depan, lepas raya haji pun boleh. Nak masak nanti, just defrost and masuk dalam air fryer terus. Suhu letak 190 dalam 20 minit. Setiap 10 minit tu balik-balikkan ayam tu. Tada! Dah siap. Senang je resepi ni. Sesuai buat time sahur. Ayam dia memang sedap, cantik, berkilat, elok je. Nak lagi sedap kan? Time makan tu hampa boleh cicah dengan sos Thai Meperanom yang ada muka makcik Thailand yang macam nak ambil gambar menikah tu. Try lah buat.